Untuk korang yang dah pernah gunakan Ulanzi MA30 dan korang rasa macam benda ni awesome sangat kan? Sekarang ni korang kena downgradekan benda tu sebab ada satu lagi produk Ulanzi yang baru je keluar dan serius memang lebih best daripada Ulanzi MA30, iaitu Ulanzi MA38. So dalam kotak korang akan dapat satu Ulanzi MA38 ni dan juga satu ring MagSafe yang korang boleh lekatkan dekat phone korang atau casing handphone yang ada MagSafe. So benda ni macam tak perlu untuk aku sebab aku punya phone semua dah ada MagSafe. Jadi benda ni banyak sangat perbezaan dia dengan Ulanzi MA30. Ulanzi MA38 ni dia sama ada double sided MagSafe dan dekat sini korang boleh pusing-pusing macam ni. So korang boleh alih-alihkan dia. Selain daripada kat kaki dia, korang boleh bukakan macam ni dan korang boleh keluarkan dua kaki kat sini. Sama juga, cuma dekat bahagian sini dia ada macam-macam tau. Yang pertama, dia ada magnet kat sini. Jadi kalau korang nak lekatkan dekat mana-mana permukaan besi, korang boleh lekatkan aja macam tu dan dia terus melekat elok, cantik je. So tak ada masalah korang nak lekatkan dekat mana-mana permukaan pun. Dan boleh pusing-pusing kau kena ingat boleh pusing-pusing macam tu. Lepas tu, dekat bahagian sini juga kalau korang nak buat video flat lay kan, ataupun gambar flat lay, korang boleh keluarkan kaki tambahan kat sini. Okey, keluarkan macam tu, keluarkan sampai habis. Lepas tu kangkangkan sikit dan korang boleh sangkutkan kaki tambahan ni dekat mana-mana permukaan macam ni lebih kurang dan korang boleh adjust kaki bawah dia bagi stabil. Lepas tu korang boleh ambil phone korang yang ada MagSafe, letakkan macam ni. Terus boleh buat video ataupun gambar secara flat lay. Mantap kan? Dia jadi macam mentadak-mentaduk macam tu. Katalah korang ada tripod yang mana menggunakan skru 1/4. Korang boleh mountkan dekat bahagian bawah ni sebab dia ada lubang untuk skru 1/4. Mountkan aja macam tu dan boleh terus lekatkan phone korang yang menggunakan MagSafe sama macam tadi. Lekatkan. So dah ada tripod, benda ni dan ada MagSafe untuk pegangkan phone korang. Serius, dia banyak sangat function berbanding dengan Ulanzi MA30. So kalau korang suka dengan Ulanzi MA30, benda ni korang dah boleh buang dan korang kena dapatkan Ulanzi MA38. Serius, best sangat. Sama juga macam Ulanzi MA30, dia ada carabiner, jadi korang mudah nak bawa ke mana-mana sahaja. Nice kan? Link ada kat bawah kalau nak dapatkan juga. Mantap.